BN akan masih memegang Johor dan Melaka. Jadi kalau kita tak ada pegang apa-apa data kat sini, cuma sefaham saya untuk Johor dengan Melaka, memang BN memegang majority seats lah, kan. Di Johor 56 kursi, tak silap saya 40 kursi adalah milik Barisan Nasional. Dan di Melaka juga majoritinya adalah BN. So Negeri Sembilan dia berbeza. PH yang ada bukanlah kata majoriti, tapi dia menang seats yang lebih banyak daripada tipis lah kan. Dia menang lebih banyak sedikit berbanding dengan BN dan TN kan. So apa yang saya boleh simpulkan dekat sini, kita nampak daripada naratif di federal, di social media dan sebagainya, bahawa berkemungkinan besar, ini spekulatif, BN akan masih memegang Johor dan Melaka. Mungkin seats itu bertambah, dan sekiranya berkurang pun bukan berkurang kepada PH, tapi berkurang kepada PN. Sekiranya berkurang lah. Sekiranya berkurang, dia akan berkurang kepada PN. Dia akan pergi ke PN berbanding dengan PH lah. Itu apa yang saya jangkakan lah.